Hai guys. Hari ni dah hari raya yang kelima. Abah baru nak bagi duit raya sebab dia nak buat game. Apa yang Abah nak buat sekarang ni, dia dah kosongkan meja. Kita ada 3. Kita ada 1, 2, 3. Sama ada mana satu yang kita nak guna untuk dapatkan duit raya. Macam mana kita nak tahu kita dapat yang nombor 1, 2 ataupun 3? Kita akan buat spin the wheel. Okay? Jadi kita tengoklah macam manalah Abah dia nak buat game dia ni untuk duit raya. Mika? Mika rasa kita akan dapat berapa duit raya? Ha Mika? Mika doakan kita dapat 50 tau. Uci doakan kita dapat 50 ke Uci? Uci. Mika. Senyum sikit. Ruang besar, makanan makin kecil. So kat sini Abah akan letak duit raya. Adalah RM10, RM20. Okay. So kita akan tiup ataupun gulingkan antara 3 benda ni untuk menentukan kita punya berapa dapat duit raya. Tolonglah tolong. Saya sangat tak nak nombor 1 ni. Tapi selalu benda yang kita tak nak tu lah kita dapat kan. Sebab yang ini kita akan tiup. Kau nak tiup macam mana weh? Asyik. Comelnya dia dah atas kursi. Ika? Ya. RM1. Abah dah start letak duit. RM5. RM10. RM20. 50 kat tengah-tengah lah bah. Ha? 50 kat tengah-tengah. 50. Lepas tu macam Abah selang-seli lah. RM1, RM50 macam tu. RM1. 100 tak ada bah 100. RM100. Uish. Oi. Ini kalau jatuh ni dah tak kira dah ni. Lalu buat percobaan. RM50 sampai sini. Kena letak aircon. Aduh, kena letak aircon pula. Mama dah ready? Ya. Mama rasa berapa Mama akan dapat? RM1 pun tak apalah, janji dapat. Ini modal Permulaan pembuka game Abang akan bagi RM5. Alung mana Alung? RM5 ni sebab apa tau? Apa? Apabila kau nak round aja kau letak kat mana letak kau nak. Aduh. Kena bayar. Ingatkan. Mana ada, itu kita dah dapat. Tak, kau kena letaklah RM5. Mana kau nak di sini? Tiba aku kat Ibrah nak sini. Tiba-tiba dapat sekali banyak dapatlah. Guys, sekarang ni ni spin ni sampai 4 kali lah. Ada 1, 2, 3, 4 lah. taklah 1, 3 je lah. Okay. Ada benda 3. Buat lagi. Okay, sekarang ni kita tengah buat spin the wheel untuk menentukan barang yang mana satu kita akan guna. Ini 1. Ini tiup punya. Ini nombor. Ini nombor 2. Nombor 3. Di percobaan. Kalau nak cuba. Buka lagu Selamat Hari Raya. Selamat. Mesti ada muzik. Kalau macam ni kita tengok mana yang banyak ni 15. Mana yang banyak tu kita bagi. Susahlah. Kita tengah sesi percobaan, okay guys. Macam mana nak jauh ni? Di tempat sini testing. Tergaru ketiak pula. Ni kenalah bagi depan sikit. Tai, ni susah nak tiup. Patutlah. Tengok. Awak idiot. Depan tak? Tak ada buat tu sikit. Bagilah depan ni. Di berang lah. 5 kali boleh ambil duit. Belum. Angah first. Angkat first. Tali tamplum. Alung. Adalah tali tamplum. Okay, ada 3. Kosong. Oh, lah. Sah. Last. Music. Sana. 3. Ni 3. Okay. Takut. Kalau kau menang dapat RM11. RM5 yang kita orang dapat tadi, kita orang boleh letak dekat mana yang tempat kita orang nak. Dah.
Untuk menambahkan amount dia. Hey. Nanti ada angin jauh-jauh. Abang jangan nak sabotaj. Dah ke? Dah boleh? Habis. Dah, tak boleh. Tak ada tempat yang sikit dong. Dah kau baru nampak RM1 long. Okay. Long. Along. Buatlah sikit. Harap tak dapat ya Allah. Harap tak dapat. Boleh. Dapat RM1. Tak nak dua. Okey. Okey, so nak letak dekat. Angin besar. Bismillahirrahmanirrahim. Mengecewakan. Selamat 100. Okey, Mak, 2. Ni. Okey. Okey, letak dulu. Letak RM6. Oh, 2. Saya slow. Kalau tu kena laju sikit. Laju. Mama dapat RM20. Bismillah. 3. Satu L. Mana? Ada RM1 lah. Pasti. Okey, RM2. 3. Mana dapat? Tarik dalam. Tarik nafas dalam. Dari RM3. Confirm tak lepas. Tak lepas ni. Masih. Okey, mantap. Ada peluang. Oish, nombor 1. Okey, nombor 1. Bahaya loh. Weh, ada dapat di nombor 1. Duit saya lah. 3. Okey, 3. Aduh. Tak sampai ni. RM1. Semua lagi. RM1. 1. Tiup. Duit. Boleh duit. Mana boleh tak? Mana? Pastikan dapat. Kau dapat kelik kan? Kenapa nak jadi biar sini lah? Boleh. Boleh. Sini pun boleh. Sini pun boleh. Apa dandang? RM1. Kena ke atas lah. Kena ke atas lah. Boleh lah. Okey, Abia dah tahu teknik. 2. Dah cakap 2 dah. 3. Okey. Uish. RM6. Ya. Oh, untung yang macam dah dapat. 3. Okey. Oh. Finally. Alhamdulillah, RM12. 3. Okay. Okay, 3. Okey, boleh lah 3.
Nasib baik, nasib baik. Nasib baik, nasib baik. Go Kak Emma, go. Go Kak Emma. Kak Emma go. Kak Emma go. Ni banyak. 7. Makan dia, Bob. 3. Tolong. Satu. Salah. RM6. Daripada RM1 jadi RM6 kah? Oh. Abang. Long. Satu juga, Long. Suka yang satu ni. Mana tu? Ni dekat. Masuk tak Tak sampai. Tak sampai. Oh, tamat selalu rugi. Ya. Abang mak tekut. Jatuh. Dua kali. Pak ni. Aduh. Nak yang ni, yang gelek-gelek. Okey. Jadi Kak Emma. Kau jangan. Dua lepas. Kadangnya. Satu lagi. Wow. Berapa ringgit? RM3, El. Okay, last Kita round. dapatkan. Abang akan tukar Kita strategi. dapatkan. Sinilah sini. Sini lah. Sini Ni guna. sini. Sini. Okey. Tidak sini lah. Okay. Tak nak lah satu. Buat. Okey, RM20. Ya. Okay. Confident. Testing boleh. Kau macam lah. Okay, Long. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah. Aduh. 101. Ya, dapat 100. Aduh. Aduh. Shit. Yes. Jatuh. Tak. Kita dapat RM12. Bagi can lah. Boleh lah. Buat gemas kena bagi can. RM24. Tak. 24. Habis. Maka berakhirlah game kita. Dapat berapa? RM24. Along 52. bila kau dapat 50? Berapa Sikit je. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah ada RM11. 11. RM11. Mama? Mi 28. RM28. Saya RM19. Alung paling banyak. Alung paling banyak. Masih dapat. Tapi Alung masih banyak weh. 102. 74. 69. 78. 61. Kaya apa 61. Kita pergi mama. Jom. Jom. Lepas ni. Lepas solat pergi mamak Okay. Tiba-tiba panas. Berakhirlah kita punya game duit raya. Sebab tu kita orang tak dapat duit raya waktu first day. Kita orang dapat waktu day 5 sebab abang nak buat game. Selepas game tadi kita nak pergi makan mama. Saya nak mie goreng. Mama nak apa? Mi goreng. Mie goreng. Okay, kita dah sampai dekat mama. Sekarang ni pukul 9.30. Kita nak memenuhi perut-perut yang lapar. Yummy. Air barley bagus kan? Dia habis. Panas.
Berasap lagi. Roti naan. Macam bibit lah. Terus pakai kasut baru. Outfit apa ni kan? Jom tengok. Outfit apa ni? We are at Bundle before we're going back home. Saya rasa sampai sini saja video kita. Kita dah main game. Kita pergi lepak mamak. Tak payah lepak sangat pun. Kita makan-makan mi goreng je. Okay, itu saja video kita untuk malam ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe. And by the way, thank you untuk 1.4k subscribers. Okay, terima kasih banyak. Saya sangat-sangat hargai siapa yang tengok vlog saya, yang subscribe YouTube saya, okay, yang like video saya, yang komen ke apa ke, yang share. Terima kasih sangat-sangat. Semoga korang sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Okay, bye.